Simpanan dulu pegang tunai, simpanan sekarang pegang nilai. Pernah tak tumpuan berduduk berbual-bual dengan mak ayah kita, dengar cerita mereka ketika muda? Ada yang sanggup ikat perut, kumpul duit sikit demi sikit, bukan untuk melancong tumpuan, bukan untuk bergaya, tapi untuk menyimpan untuk masa depan. Simpan untuk kecemasan, simpan untuk masa depan anak-anak. Dan waktu tu, simpanan paling logik adalah simpan duit tunai. Nak buka akaun bank pun susah. Jadi apa yang mereka buat? Balut duit elok-elok, simpan bawah tilam, sorok celah almari, sorok belakang pintu bilik dan ikat kemar-kemar dengan getah. Kompos senyap-senyap, penuh berjimat dan rasa sayang. Itu simpanan versi dulu. Simpanan yang bertahan pada kepercayaan, bukan pada kestabilan nilai. Dan ya, masa tu logik. Sebab zaman dulu RM50 nilai yang besar tumpuan. Gaji 300 pun boleh sara satu keluarga. Nak beli tanah pun masih mampu. Tapi hari ini, walaupun gaji naik, harga barang pun naik berkali ganda. RM100 sekarang hanya mampu tampung keperluan asas saja. Nak simpan duit, kita kena lebih bijak. Sebab duit bukan lagi penyimpan nilai yang baik. Duit dah tak sama macam dulu lagi tumpuan. Zaman dah berubah. Nilai duit pun berubah. Bila kita simpan tunai semata-mata, kita sebenarnya hanya pegang angka, pegang nombor, bukan pegang nilai. Angka itu mungkin nampak banyak dalam akaun bank, tapi kuasa belinya makin mengecil. Dan lebih sedih, kadang-kadang kita dah pun menyimpan bertahun-tahun, tapi jumlah tu tak ke mana. Sebab duit makin susut nilainya, perlahan-lahan tanpa kita sedar. Contoh mudah, kalau 10 tahun lepas, kita simpan RM10,000, masa tu boleh beli motor, boleh buat deposit rumah kecil. Tapi hari ni, dengan nilai yang sama, kadang-kadang nak buat servis kereta pun tak lepas. Itulah realiti tunai. Nampak banyak, tapi nilai makin menipis. Kita bekerja keras kumpul duit, tapi duit tak bagi kerja sama pada kita. Berbeza dengan emas, simpanan yang memegang nilai, bukan sekadar nombor berbeza dengan emas. Bila kita tukar duit kepada emas, kita tukar angka kepada nilai yang sebenar. Emas tak lapuk dek hujan, tak lekang dek zaman. Sejak ribuan tahun lagi, emas kekal menjadi penyimpan nilai yang dipercayai. Nilainya tak ikut inflasi, malah melindungi kita dari inflasi. Bila ekonomi tak menentu, emas jadi pilihan orang bijak. Bila duit jatuh nilainya, emas tetap berdiri teguh. Dan menariknya, emas tak pernah gagal untuk memberi harapan. Ramai yang mula simpan emas bukan kerana mereka kaya, tapi kerana mereka mahu simpan hasil usaha dengan cara yang bijak. Nak pastikan titik peluh mereka tak hilang begitu saja. Nak wariskan sesuatu yang betul ada nilai, bukan sekadar angka atas kertas. Mindset lama versus mindset baru kita bukan nak kata simpanan orang dulu salah. Tidak sama sekali tumpuan. Mereka telah buat yang terbaik berdasarkan ilmu dan keadaan waktu tu. Tapi hari ni, kita dah ada lebih banyak ilmu, lebih banyak akses, lebih banyak pilihan. Maka, kita kena lebih bertanggungjawab terhadap cara kita menyimpan. Kalau dulu kita simpan duit bawah bantal, itu satu bentuk jaminan hidup. Hari ini tumpuan, kita simpan emas adalah satu bentuk jaminan nilai. Zaman kita ada peluang untuk tukar sistem simpanan dari angka kepada aset. Kita ada pilihan untuk ajak anak-anak, waris kita dan diri sendiri untuk menyimpan dengan bijak, bukan semata-mata menyimpan kerana orang lain buat. Disiplin yang datang bersama emas adalah satu perkara lagi yang ramai tak sedar bahawa simpan emas membentuk disiplin kewangan secara tak langsung. Bila duit dah bertukar jadi emas, kita jadi lebih sayang nak berbelanja, betul tak? Kita fikir panjang sebelum kita nak cairkan dia. Kita tak mudah nak terjebak dengan beli dulu, fikir kemudian. Kita mula belajar bersabar, belajar merancang dan dari situ kita makin kuat dalam menguruskan kewangan harian. Dan bila kita mula rasa nikmat simpan emas, walaupun 0.1++ gram, walau serendah RM100, walau terpaksa sebulan sekali kita rasa lebih yakin, lebih tenang sebab kita tahu kita sedang membina sesuatu yang ada nilai sebenar. Pegang apa hari ini, tentukan nilai untuk hari esok, simpan tunai. Boleh, tapi jangan semata-mata. Kita tak tahu bila inflasi melonjak. Kita tak tahu bila keperluan mendesak datang. Tapi bila kita pegang emas, kita tak sekadar simpan, kita sedang melindungi nilai masa depan. Jadi soalnya sekarang, tumpuan nak terus pegang tunai dan biarkan nilai yang susut,
atau mula pegang emas dan lindungi nilai itu sebelum terlambat. Pilihan di tangan kita sendiri. Dan pilihan yang bijak selalunya bermula dengan satu langkah yang kecil. Mungkin dengan RM100, 0.114 gram hari ini, tapi itu mungkin adalah langkah yang paling besar untuk masa depan yang lebih bernilai. Adakah tuan-puan masih lagi nak berfikir 2 kali? Ya, tak apa. Saya faham. Keputusan untuk mula menyimpan emas bukan satu yang mudah. Tapi cuba tanyakan kepada diri tuan-puan. Adakah tuan-puan masih mahu melindungi kekayaan tuan-puan daripada inflasi? Adakah tuan-puan mahu aset yang kekal bernilai walaupun dunia menghadapi krisis? Adakah tuan-puan mahu memberikan masa depan yang lebih cerah kepada keluarga tuan-puan? Jika jawapan tuan-puan adalah ya, maka sudah tiba masanya untuk tuan-puan bertindak hari ini. Bagaimana tuan-puan boleh bermula dengan Public Gold? Kami di Public Gold memahami bahawa setiap individu mempunyai keperluan dan kemampuan yang berbeza. Oleh itu, kami sediakan simpanan emas serendah RM100 ataupun 1 gram ikut kemampuan tuan-puan. Tak perlu modal besar untuk bermula. Yang kedua, pelan simpanan yang fleksibel. Tuan-puan boleh memilih untuk menyimpan emas secara berkala. Yang ketiga, sokongan pelanggan. Kami sebagai dealer Public Gold sedia membantu tuan-puan untuk menguruskan simpanan tuan-puan. Simpanan emas, simpan masa depan. Menyimpan emas adalah langkah bijak untuk melindungi masa depan kewangan kita semua. Tetapi jangan hanya percaya kata-kata ini. Lihat sendiri bagaimana emas boleh mengubah hidup anda satu masa nanti. Dengan Public Gold, tuan-puan bukan saja membeli emas. Tuan-puan akan membeli kestabilan, perlindungan dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi, apa tunggu lagi tuan-puan? Mulakan perjalanan simpanan emas tuan-puan hari ini bersama Public Gold. Masa depan tuan-puan bermula di sini. Tuan-puan boleh klik link bio saya. InsyaAllah saya akan bimbing sebaiknya. Emas, pasport kekayaan kita semua.